Keluarga babi sangat besar. Jauh lebih besar dan lebih kompleks daripada yang cuba digambarkan oleh rancangan itu. Selama 20 tahun, kita hanya melihat keluarga yang sama terdiri daripada 4 orang. Tetapi, sebaik sahaja anda mula menyelidiki asal-usul keturunan mereka, anda akan sedar bahawa keluarga Peppa sebenarnya jauh lebih besar daripada yang anda sangka. Hari ini, kita akan membuka fail kes rasmi keluarga babi. Kita akan menjejaki salasilah dari nenek moyang yang gaib pada masa lalu hingga ketibaan ahli keluarga baru pada masa kini. Ini adalah pecahan penuh salasilah keluarga babi. Dan beberapa hubungan ini akan membuat anda berfikir semula tentang segala yang anda sangka anda tahu mengenai dunia Peppa. Kita perlu mulakan dengan ahli keluarga yang paling misteri. Seekor babi yang namanya baru saja disebut buat pertama kali. Makcik besar Evie. Jika anda fikir anda sudah kenal semua saudara mara, inilah yang akan mengubah fikiran anda. Dan tidak, kami bukan bercakap tentang adik perempuan bayi baru Peppa. Kami bercakap tentang Evie yang asal. Makcik besar ini sangat penting sehingga Mami Pig memilih untuk menamakan anak perempuannya yang terbaru sempena namanya sebagai penghormatan. Itulah makcik besar kamu. Namun, dia tidak pernah muncul di skrin. Kenapa? Kerana ketika Peppa dilahirkan, makcik besar Evie sudah tiada. Dia hanya wujud dalam ingatan orang-orang tua. Satu cabang bayangan pada pokok keluarga yang akhirnya diakui semasa satu temu bual yang diberikan oleh ayah Pig tentang kelahiran bayi baru. Daripada petunjuk yang telah kami kumpulkan, nampaknya makcik besar Evie berada di sebelah ibu secara khusus. Nenek Pig ialah anak saudara perempuannya. Dan walaupun Datuk Pig hampir tidak mengingatinya, Nenek Pig mengingatinya dengan jelas, yang menunjukkan hubungan darah yang rapat. Ini adalah saudara paling tua dalam salasilah keluarga babi yang kita ada rekod. Seterusnya dalam salasilah ialah Nenek Pig. Dia adalah anak kepada salah seorang adik-beradik makcik besar Evie dan walaupun kita tidak tahu nama ibu bapanya, perwatakannya sendiri sudah menceritakan kisahnya. Pada zahirnya, dia adalah nenek tipikal yang manis, suka strawberry dan berkebun. Tetapi penampilannya boleh mengelirukan. Terdapat banyak petunjuk bahawa Nenek Pig pernah melalui zaman muda yang sangat memberontak. Dia sangat taksub dengan muzik rock, sangat suka bergaul dan masih lagi mengadakan parti besar-besaran yang boleh membuatkan kebanyakan remaja berasa malu. Dia juga telah mewariskan rahsianya kepada Peppa, mengajarnya cara menghasilkan minyak wangi sendiri. Tetapi, sifatnya yang paling menarik ialah koleksi ayamnya, Sarah, Vanessa dan Jemima. Dia melayan mereka seperti keluarga diraja. Tetapi, seperti yang akan kita lihat, tidak semua orang di rumah itu berkongsi kecintaannya terhadap penghuni belakang rumah ini. Atuk Pig adalah orang yang sentiasa bertelagah dengan ayam-ayam itu. Kebanyakannya kerana mereka menganggap sayur-sayur pemenang anugerahnya seperti bufet. Dia malah sampai menamakan semula ayam-ayam itu, memanggil mereka Tom, Dick dan Harry, hanya untuk menyakitkan hati isterinya. Tetapi Atuk Pig bukan sekadar tukang kebun yang pemarah. Dia adalah seorang lelaki dengan sejarah pelayaran yang hebat. Dia seorang pelaut bersara yang jarang menanggalkan topi pelautnya sebagai peringatan tetap kepada zaman kegemilangan dahulu ketika dia sering berlayar. Persaingannya dengan Atuk Dog adalah sesuatu yang melegenda. Persaingan mesra tetapi sengit antara dua pelaut tua. Pada zaman mudanya, Atuk Pig juga seorang penunggang motosikal sejati. Dia dan Nenek Pig pernah menunggang motosikal melalui kawasan desa dengan memakai jaket kulit. Keluarga ini bukanlah sentiasa terdiri daripada bukit-bukit yang tenang dan lopak berlumpur. Dahulu, ia adalah keluarga pemuzik rock dan pemberontak. Bercakap tentang pemberontak, kita perlu bercakap tentang ahli keluarga yang pada dasarnya seperti hantu selama lebih sedekat, Makcik Dotty. Selama bertahun-tahun, dia hanyalah sekadar nama di atas kotak mainan. Disebut sekali pada tahun 2011 dan kemudian tidak pernah disebut lagi. Peminat menghabiskan lebih 10 tahun tertanya-tanya dia berasal dari sebelah keluarga yang mana. Kebanyakan orang menganggap dia adalah adik perempuan Daddy Pig. Tetapi apabila dia akhirnya muncul dalam episod khas Hari Kesyukuran, kebenaran pun terungkai. Dia sebenarnya adalah adik perempuan Mami Pig yang telah lama terpisah. Makcik Dotty tinggal di negara lain. Dan walaupun dia sering menghantar hadiah, dia agak pelik kerana tidak begitu rapat dengan keluarganya. Dia tidak pernah bertemu dengan George sehinggalah baru-baru ini dan dia juga tidak memberitahu kakaknya bahawa dia akan datang melawat. Adakah dia sekadar pelupa? Atau adakah terdapat sebab mengapa dia menjauhkan diri begitu lama? Ini membawa kita kepada Mami Pig sendiri. Sama seperti ibunya,
Dia menunjukkan imej yang sangat tertentu, iaitu ibu yang bertanggungjawab dan tinggal di rumah. Tetapi itu hanyalah topeng yang dipilih dengan teliti. Mummy Pig diam-diam merupakan orang yang paling berkebolehan di bandar itu. Dia seorang penulis, pekerja internet dan juga ahli bomba sukarela. Dia jauh lebih bijak daripada Daddy Pig, sering menyelesaikan masalah dalam beberapa saat sahaja, sedangkan Daddy Pig mengambil masa berjam-jam untuk gagal menyelesaikannya. Dia adalah tunjang keluarga, tetapi dia juga seseorang yang jelas memisahkan kehidupan profesional dan kerja internetnya daripada anak-anak. Tetapi sekarang, kita perlu beralih ke sisi gelap salah silah keluarga, iaitu sebelah bapa. Di sinilah salah silah itu berhenti berkembang dan mula kelihatan mencurigakan. Mari kita bincangkan tentang ibu bapa Daddy Pig, atau lebih tepat lagi, hakikat bahawa mereka tidak wujud. Dalam 20 tahun siaran televisyen, Pepper tidak pernah bertemu dengan datuk dan nenek sebelah bapanya. Mereka tidak pernah disebut, tidak pernah dihubungi dan tidak pernah kelihatan dalam gambar. Kenapa? Kemungkinan besar mereka telah meninggal dunia sejak lama dahulu. Tetapi jika mereka masih hidup, kesunyian itu lebih menakutkan. Ini bermakna Daddy Pig dan abangnya, Uncle Pig, telah benar-benar memutuskan hubungan dengan mereka dalam hidup mereka. Dalam dunia di mana keluarga adalah segala-galanya, penghapusan sepenuhnya ibu bapa Daddy Pig adalah tanda amaran terbesar dalam siri ini. Kita tahu bahawa Daddy Pig mempunyai seorang abang, Uncle Pig. Mereka hampir sama, walaupun Uncle Pig kelihatan sedikit lebih cergas dan mempunyai janggut yang tebal dan gelap. Dia seorang yang ceria, tetapi jelas terdapat persaingan adik-beradik antara mereka. Uncle Pig tidak suka dibandingkan dengan adiknya, terutamanya apabila berkaitan dengan berat badan mereka. Dia adalah abang yang berjaya, berkahwin dengan Auntie Pig, seorang wanita yang kelihatan sangat mirip dengan Mummy Pig dari bulu matanya hingga ke perwatakan santai dan berangan-angannya. Mereka mewakili versi selari kehidupan Peppa, tinggal di rumah yang berbeza dengan peraturan mereka sendiri. Kemudian ada lelaki itu sendiri, Daddy Pig. Dia adalah salah satu watak paling berkuasa dalam rancangan ini. Dan kita bukan hanya bercakap tentang kebolehannya melontarkan tubuh besarnya ke udara seperti seorang adiwira. Daddy Pig ialah seorang jurutera bertaraf tinggi. Dia mengendalikan pelan kejuruteraan dan projek pembinaan yang kompleks yang memerlukan kecerdasan yang tinggi. Jadi, kenapa dia bertindak begitu kekok? Kenapa dia tak boleh menggantung gambar yang mudah di dinding? Sesetengah peminat percaya, perangai ayah yang kekok itu hanyalah lakonan. Satu cara untuk membuat keluarganya ketawa supaya mereka tidak bertanya terlalu banyak tentang kehidupan profesionalnya yang penuh tekanan. Tetapi, ada satu lagi misteri yang tersembunyi di pejabat Papa Babi. Ada sekeping gambar hitam putih di atas mejanya yang menunjukkan seekor anak babi muda di sebelah seekor babi betina. Ia terlalu lama untuk menjadi Peppa dan George. Ia kelihatan seperti gambar zaman kanak-kanak Papa Babi dan seorang adik perempuan yang kita tidak pernah jumpa. Jika Makcik Dotty ialah adik-beradik Mami Babi, jadi siapakah babi betina dalam gambar Papa Babi itu? Adakah terdapat seorang lagi makcik di luar sana yang telah dipadamkan sepenuhnya daripada sejarah keluarga babi? Akhirnya, kita perlu melihat kepada generasi baru, anak-anak yang akan meneruskan legasi keluarga babi. Bermula dengan Chloe. Chloe kelihatan berumur sekitar 10 tahun dan berkelakuan seperti orang dewasa. Dia hanya akan bermain permainan bayi jika ada seseorang yang lebih muda seperti George ingin bermain bersama. Kemudian ada Peppa sendiri, bintang berumur 4 tahun yang penuh dengan tenaga dan ego. Dia sedang belajar untuk menjadi seorang pemimpin walaupun dia terpaksa berdebat dengan semua orang untuk mencapai matlamat itu. Dan sudah tentu George, budak berumur 2 tahun yang seluruh perbendaharaan katanya berkisar tentang dinosaur. Selama bertahun-tahun, George adalah bayi dalam keluarga, anak bongsu yang dimanjakan. Tetapi, gelaran itu kini telah diambil secara rasmi. Kehadiran bayi Alexander dan baru-baru ini bayi Evie telah mengubah susur galur keluarga itu selama-lamanya. Alexander ialah anak kepada Pakcik Pig, bayi baru asal dalam keluarga itu. Tetapi Evie kecil, yang dinamakan sempena nama makcik tua yang misteri itu, adalah perubahan terbesar yang pernah berlaku dalam rancangan ini. Dia adalah anak ketiga, penentu seri dan pusat perhatian yang baru. Dia sudah menunjukkan personaliti yang suka bermain, menukar dinosaur George dengan obsesinya sendiri terhadap itik getah. Apabila anda gabungkan semuanya, salah silah keluarga babi ini bukan sekadar satu garis keturunan yang mudah.
Ia adalah satu jaringan kompleks pelaut veteran, penunggang motosikal yang memberontak, datuk nenek yang hilang dan adik-beradik perempuan yang dirahsiakan. Daripada kenangan gaib makcik besar Evie hingga ke bilik bayi baru baby Evie, keluarga babi ini adalah satu dinasti yang dibina atas rahsia. Berapa ramai lagi saudara mara yang bersembunyi di negara lain? Dan adakah kita akan mengetahui kebenaran tentang ibu bapa Daddy Pig? Kongsikan teori anda di ruangan komen. Sejauh mana anda rasa salah silah keluarga ini sebenarnya? Pastikan anda melanggan supaya anda tidak terlepas siasatan kami yang seterusnya mengenai kehidupan tersembunyi watak kegemaran anda.